Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Saya Cikgu Nur Sheila binti Maknur daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Okey, hari ini teacher akan membincangkan suatu subtopik dalam lokus dalam dua dimensi ni, yang mana sebelum ni kita dah belajar membina bulatan daripada suatu titik, dan hari ini kita akan masuk pula satu subtopik yang baru, iaitu macam mana kita nak bina satu garis lurus yang berserenjang. Okey, cuba murid-murid sekalian fokuskan pada skrin yang saya akan tunjukkan ni. Okey, benda yang pertama ialah, okey, cuba awak tengok skrin. Okey, yang pertama tu tolong bagi perhatian yang jelas. Okey, tandakan dua lengkok kecil menggunakan jangka lukis dengan bukaan 4.5 daripada panjang MN dari titik M. Jadi daripada soalan ni sebenarnya kadang-kadang soalan dia dah bagi ke awak tapak dah, dia dah bina ke awak M dan N. Okey, kadang-kadang dia bagi pula satu titik M yang mana awak kena bina, awak kena cari kiraan 4.5 daripada titik M. Okey, so sekarang ni cuba awak tengok paparan ni. Okey, first dia dah bina MN untuk awak dah. Okey, so apa kita nak buat seterusnya? Okey, tengok paparan skrin, kita akan ambil jangka lukis kita. Kita akan letak pada titik M. Okey, kita letak. Kalau boleh kan, okey murid sekalian, janganlah pembukaan itu terlalu kecil sangat ataupun terlalu besar melebihi N. Okey, kalau boleh kita buat, saya galakkan awak buat sama ada lebih daripada separuh ataupun menghampiri N, tapi tidaklah melebihi N. Okey, so kalau awak tengok gambar rajah ni, saya rasa awak akan lebih faham. Okey, tengok saya letak jangka lukis saya pada M dan saya tandakan pada bahagian atas, okey, dan juga bahagian bawah. Okey, nampak tak? Kemudian yang kedua, saya akan pindahkan jangka lukis saya pada titik N. Maksudnya kita akan buat benda yang sama macam M tadi. Okey, kita akan tanda. Okey, sekejap ya. Okey, sekejap. Okey, kejap saya ni balik. Alright, tadi kita dah buat sampai sini kan? Okey. Saya ulang balik sikit. Okey, kita dah buka pada titik M. Okey, kemudian saya buka pula pada titik N. Okey, sekejap. Diulang balik benda ni. Okey, tengok semula nah, murid-murid sekalian. Okey. So, okey, kita buka pula pada titik N. Okey, nampak? Kita tanda belah bawah dan juga kita tanda belah atas. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kita nak cari serenjang. Serenjang bermaksud kita nak bahagi benda tu sama besar. Okey? Maksudnya jarak antara MN tu kita nak serenjangkan dia. Kita nak buat pembahagi dua. Okey? Okey, sekarang ni cuba awak tengok paparan skrin. Okey, teacher berhenti kat sini dulu. Selepas kita tanda pada titik M dan N, okey, kita dah tanda. Kalau tengok, kita dah buat potongan, dah ada berlaku intersection kat situ. Okey, persilangan, dan kita ambil pembaris, terus kita letak dekat titik persilangan tu. Okey, nampak? Kita buat garis lurus tu. Okey, kita garis. Nampak tak? Tapi seperti biasa. Nampak? Okey. Nampak tak? Dia membentuk garis serenjang. So, seperti biasa bila kita nak buat sudut serenjang ni, macam pengajaran saya sebelum ni, awak kena pastikan awak mempunyai pembaris, jangka lukis dan pensel yang sesuai. Benda ni memang saya tak perlu maklum kat awak dah. Kita nak buat lukisan, perlu ada alat peralatan tersebut. Okey, now cuba awak tengok. Okey, selepas kita bina garis serenjang tu, kita dah tandakan daripada titik M dan N. Terus kita akan sambungkan kedua-dua titik persilangan dengan garis lurus. Nampak tak? Dah nampak serenjang kan? Okey, cuba kita tengok sekarang ni. Alright.
Seterusnya, okey, maka berlakulah garis serenjang tersebut yang mana kita telah menjawab soalan lokus yang berjarak sama dari suatu dari dua titik tetap MX ialah garis lurus yang berserenjang dengan garis lurus tersebut melalui titik tengah MN. Jadi, awak dah selamat menjawab soalan ini dengan betul sekiranya awak mematuhi apa segala kehendak soalan yang diminta. Okey, teacher harap benda ni memberi manfaat kepada awak. So kita berjumpa lagi pada slide yang pada minggu yang akan datang. Okey, terima kasih.